Habislah hancur lebur harapan peminat Amira Othman dan Fattah. Akhirnya Fattah cakap, Fattah dengan Amira hanya kawan, hanya rakan sekerja guys. Tak ada lebih daripada itu, tak ada bercinta. Habislah semua harapan peminat Fattah Amin dan Amira Othman Kak Long Batlong, Kak Long Banglong. Akhirnya Fattah Amin membuat ulasan yang bahawanya pada 25 Haban 5 2025 ni tiada perkahwinan yang akan berlangsung. Ini pandai-pandai je peminat yang buat tarikh perkahwinan mereka, padahal tiada guys. Akhirnya Fattah Amin cakap mungkin peminat ni minat sangat dengan tarikh yang cantik tu 25 Haban 5 2025. Jadi buat mereka tu cantik sangatlah tu, susah sangatlah tu tarikh tu untuk Bang Long dan Kak Long bernikah. Tapi padahalnya akhirnya Fattah Amin sendiri buka mulut. Dia sendiri cakap itu hanyalah dia menyangkal ya, tarikh itu tak ada, tak pernah dibuat, tak pernah dibincangkan tarikh itu. Dan juga Fattah Amin cakap itu hanyalah rekaan semata-mata oleh peminat yang mungkin anggap tarikh itu cantik dan mereka berharap lah macam tu. Jadi guys, tak salah kita nak doakan yang baik-baik, sebab ialah Fattah Amin kan selalu bergandingan bersama Amira Othman untuk banyak produk kan, untuk event-event kan, sedondon bajunya. Tak salah kita nak doa yang baik-baik. Tapi kadang-kadang yelah kita tak boleh nak obses sangat, betul tak guys? Kan kita obses lebih kan. Tengok Fattah kalau tak ada pun bercinta kan dah frust. Ramai pula yang frust kata kenapa tak kahwin guys. Ada yang cakap kahwin je lah. Buat apa tunggu kahwin je lah, cari kebahagiaan yang baru. Diorang macam agak yelah macam berharap sangat kan. Kesian juga guys. Sebab itulah kita ni boleh doa yang baik-baik, tapi jangan kita terlalu obses. Jangan kita memaksa. Kalau hubungan tu ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apalah. Lagipun Fattah sendiri dah cakap memang dia bekerjasama dengan Amira Othman ni hanya semata-mata kerana kerja, dasar kerja sahaja. Jadi ramailah. Jadi wartawan pun sebabkan Fattah Amin ada satu event kan dekat The Curve, dekat shopping mall The Curve Damansara. Jadi waktu tu kita pun tengoklah dekat event tu ada artis-artis lain macam Nur Kiriah, ada Budin dia imamku dan juga ramai lagi. Jadi kat situ media sempat tanya kat Fattah Amin sendiri, betul ke katanya ramai yang cakap Fattah Amin ni bercinta dengan Amira Othman Kak Long kita. Tapi rupanya Fattah Amin berterus terang. Tak sangka aku dia berterus terang. Aku pun, yelah aku tak adalah harap apa-apa. Aku tak kisah pun dia kahwin dengan siapa ke, dia nak kahwin ke tak nak kahwin ke. Kita support je Fattah Amin, betul tak? Kita support je Amira Othman, betul tak? Tapi itulah ramai yang berharap lebih-lebih kan. Kesian aku tengok bila diorang frust. Aku tak kata apa, cuma aku rasa macam kesian pula bila korang dah berharap sangat, tiba-tiba tak jadi. Tengok, dah sedih, dah frust. Kenapa? Kenapa tak kahwin kan? Tapi sebenarnya kita itulah. Sekarang ni zaman kalau kita kerja tu, lelaki perempuan itu bergandingan tu, sesama artis tu cepat aja rakyat Malaysia ni nak sama-sama kan, nak kenen-kenen kan. Nak suruh berkahwin. Kadang-kadang mereka bekerja je. Bawa satu produk, bawa satu anjuran kan, sponsor. Jadi kalau Fattah kata ada yang cakap dia baju tu sama sedondon lah, asyik pakai baju sedondon lah. Fattah kata kadang-kadang benda tu tak rancang. Kadang-kadang contohlah Fattah dapat job tu, satu job dari sponsor yang sama, Amira pun dapat job dari sponsor yang sama, banyak yang sama-sama. Jadi kat situlah yang tercabut dah muka aku ni. Kat situlah Fattah kata kebetulan lah kadang-kadangnya. Ada juga cakap kalau kebetulan kenapa macam family Fattah dengan family Amira Othman ni macam selalu je berjumpa. Jadi media tanyalah, kalau tak ada apa-apa kenapa macam tu? Dia cakap contohlah yang hari tu ada event dari anjuran Singapura menjemput Fattah kan untuk pergi ke Singapura. Jadi Amira Othman pun dijemput juga oleh sponsor itu. Sponsor pun nak Amira Othman kat sana. Jadi Amira Othman ni family Amira Othman nak ikut Amira pergi ke Singapura tu kerana diorang tinggal dekat Johor baru. Jadi alang-alang dah terserempak tu, jumpalah sekali dekat event kat Singapura tu guys. Tak tahulah jumpa tu kat mana, kat Singapura ke kat mana kan. Aku pun tak tahulah. Kiranya sebabkan event itulah berjumpanya keluarga Fattah dan keluarga Amira Othman. Tak dirancang langsung, bukan kerana bercinta. Jadi ramai yang kata dah jumpa-jumpa keluarga ni, mak Fattah jumpa Amira.
Keluarga Amira, adik Amira pun, Irfan pun rapat dengan Fatah. Memanglah dia orang rapat, dia orang kerja sama-sama. Jadi kat sini Fatah pun ada memuji keluarga Amira Othman. Fatah ada cakap keluarga Amira Othman ni sopan santun, baik budinya. Amat baik. Dan juga Irfan pun adik kepada Amira sungguh baik. Baik hati, sopan santun. Jadi kat situlah, yang kat situ baguslah, dia senang bekerjasama dengan Amira dan keluarga dia pun okey kan. Jadi bagus juga benda itu, mereka bekerja sama-sama kan. Jadi kalau ada jodoh, kita doakan yang terbaik, amin. Tapi kalau tak ada jodoh pun tak apalah. Tak semestinya kerja sama-sama tu wajib kahwin, betul tak guys? Kadang-kadang kita nampak je sedondon, tak semestinya mereka bercinta. Bercinta tu, ajal dan maut tu kan di tangan Tuhan. Jadi kita tak bolehlah kita nak paksa-paksa artis untuk, hanya kerana mereka artis tak bermakna mereka tiada perasaan guys. Kita tak boleh paksa hati mereka. Sebab kita suka je dia kat long-banglong, kita nak confirm diorang juga kena kahwin. Tak boleh. Tapi aku faham lah perasaan korang yang minat Fatah Amin dan nak kebahagiaan buat Fatah Amin selepas perkahwinannya tu berakhir kan tahun lepas. Jadi aku faham lah pandangan korang juga. Jadi Fatah pun cakap dia banyaklah bekerjasama dengan Amira Othman, dan banyak lagi pun kerjasama yang akan in the future, dekat masa depan ada banyak lagi dia akan bekerjasama dengan Amira Othman juga. Jadi dia kata tarikh 25/5/2025 tu no, memang tak ada langsung dibincangkan langsung, hanyalah rekaan semata-mata. Jadi korang yang berharap sangat nak makan nasi minyak yang dah get ready nak pakai baju, nak pergi perkahwinan Fatah Amin dengan Amira Othman tu, tak ada pun rupanya. Jadi kita jangan berharap tinggi sangat. Kita doa je baik-baik untuk Fatah, untuk Amira Othman. Mana tahu kalau ada jodoh, adalah kan guys. Jadi kita tak boleh nak paksa. Jangan paksa. Tak baik tak, kesian Fatah. Jadi guys, kita doakan yang baik-baik. Korang komen kat bawah. Apa harapan korang? Mungkin mereka dapat bekerja dengan lebih banyak lagi, bawah produk yang sama lagi. Jadi kita boleh tengok kandingan mereka lebih banyak lagi lepas ni ke korang nak doakan yang terbaik untuk Fatah dan Amira ke apa-apa lah. Korang nak komen tentang mereka. Jadi apa juga pendapat korang? Aku tahu pendapat korang tentang orang yang obses sangat, yang macam kalau aku nak juga Fatah kahwin dengan Amira Othman. Apa pendapat korang untuk orang yang macam ni? Kenapa diorang macam tu? Adakah diorang ni obses ke, atau korang rasa diorang ni hanya peminat tegar? Apa pendapat korang? Korang komen kat bawah, okey? Macam mana pun, terima kasih semua yang menonton video aku. Korang yang belum tengok video aku sebelum ni, tolong tengok video aku sebelum ni. Banyak video guys. Jangan lupa nak like and subscribe guys. Terima kasih guys. Aku hargai semua korang yang tengok video aku ni. Korang jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Aku suka membacanya. Aku mesti akan reply kat korang, okey? Korang lepas ni jangan nak bagi tarikh lain pula. Jangan bagi tarikh lain pula. Tak pasal-pasal pening Fatah. Aduhai, tarikh mana lagi ni? Aku tak ada pun buat tarikh ini. Sekurangnya Fatah dah buat statement kan. Jadi korang jangan pening-pening. Korang relax and tengok semua video aku sebelum ini. Like and subscribe guys. Bye.